badan syak aku ni macam berjerawat. Nampak tak bintik-bintik banyak gitu. Tu pun nasib baik aku decide untuk trim bulu dia. Kalau aku tak trim memang nampak satu aja tumpuk merah. Ingat kan dekat bahagian bulu-bulu lain tak ada. Rupa-rupanya banyak betul yang rosak. Kesan gatal tu memang susah tau nak hilang. Jadi apa yang aku buat? Aku letak minyak kelapa dara ni, virgin coconut oil, minyak VCO. Dalam bahasa Inggerisnya lah tadi, bahasa Melayunya minyak kelapa dara. Minyak kelapa dara ni memang bagus tau untuk masalah kucing. Tak nafas jap. Kucing ada masalah gatal-gatal. Gatal kulit je tau. Kalau gatal nak mengawan tu tak nak settle tu, kena settle sendiri dekat bahagian tepi, lepas tu pergi mandulkan. Fungsi minyak kelapa dara ni dia boleh bantu kurangkan kulit kering dan gatal. Bila korang sapu minyak kelapa dara ni, kulit dorang akan jadi lembap dan basah. Lepas tu nanti bulu cepat je tumbuh. Lepas bila bulu tumbuh tu pula, bulu dorang akan lebih lembut dan berkilau tau. Kalau pakai ni macam aku buat ni, korang oles-oles saja di kulit dia ni sampai sekata dan jangan bagi tertinggal satu pun. Minyak ni saya daripada sapu sesuai juga untuk makan. Dia multifunction lah. Memang jimat. Bila bagi makan nanti kucing mudah sangat naik berat badan. Aku kalau kucing dekat rumah ada masalah gatal-gatal, tak kisahlah luka kecil ke ataupun gatal yang kecil, memang aku akan titis terus minyak kelapa dara ni dekat bahagian kulit dorang tu. Memang nanti bulu akan cepat tumbuh dan juga bahagian merah tu akan cepat je kering dan hilang. Nampak tak bulu syak sekarang ni dah cantik dah. Kalau tak sapu minyak kelapa dara tu, entah bila lah bulu dia tumbuh dan asyik menggaru-garu sampai kadang-kadang tu boleh jadi berdarah. Jadi kalau kucing korang ada jerawat ataupun bukan jerawat lah, sebenarnya gatal-gatal tu, boleh dapatkan minyak VCO ni dekat beg kuning and oles segera. Kalau tak nanti makin melarat dan jadi luka lebih dalam. Apa-apa pun jom beli tanda Cakna.